Saya berada di Blok 3, paket 20 bersama dengan Tuan Haji Robai, iaitu pengurusi kawasan rukun tangga Sepakat Sabak Benam. Kami baru saja menghadiri program Brisk Walk Perpaduan Bilangan 5, di mana Bilangan 5 ni tuan rumah dia adalah daerah Sabak Benam. Lihat menu makanan disediakan pada petang ni adalah sangat menarik dan dia menggambarkan tentang suasana tradisional di kampung Sepakat ni. Jadi mungkin tuan Haji boleh ceritakan sikit apakah menu yang disediakan pada petang ni. Daripada beras apa? Beras biasa. Beras kita makan biasa. Ya. Lembut. Yang ni bubuk kan? Bubuk dengan Ikan kering. sambal ikan kering. Ikan kering. Kopi rebuskan lah. Biasa je. Sambal bilis. Sambal bilis. Terima kasih Tuan Haji atas penerangan tadi, dan apa yang dapat saya simpulkan di sini bahawa makanan yang kita lihat ni adalah merupakan makanan tradisional yang cuba dikekalkan oleh masyarakat pada hari ini dengan beberapa inovasi sajalah. Dan saya percaya makanan ini juga merupakan satu alat untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga semangat perpaduan dan kejiranan khususnya di kawasan tradisional seperti di Sabak Benam. So, terima kasih banyak Tuan Haji. Kita akan jumpa lagi. Banyak Pak Fiz.